Jangan terima lelaki yang ada 5 ciri ni. Nombor 1, miskin agama. Lelaki yang kurang fahaman agama, yang tak jaga solat, yang abaikan perintah Allah tanpa rasa bersalah. Cuba bayangkan bersama dengan lelaki macam ni. Kalau dengan Allah sendiri pun dia boleh khianat, apatah lagi dengan awak yang cuma manusia biasa. Kedua, lelaki yang tak ada adab dan akhlak. Lelaki ni pemimpin. Macam mana awak expect dia untuk bimbing awak untuk jadi orang yang lebih beradab kalau diri dia sendiri pun kurang ajar, tak sopan, cakap lucah, mencarut. Ketiga, lelaki mata keranjang. Susah sangat nak tunduk pandangan. Suka tengok perempuan sana sini, jeling perempuan seksi kiri kanan, tengok benda tak senonoh dekat social media. Yang keempat, kedekut. Lelaki yang susah nak spend duit, even untuk awak, partner dia sendiri. Not just that, dia sendiri pun blur, tak ada financial plan yang clear untuk masa depan awak dengan dia. Last kali, lelaki yang panas baran. Kasar, sikit-sikit marah, sikit-sikit angkat tangan, sikit-sikit pukul awak macam awak ni punching bag dia. Yang ni serius kata, memang red flag teruk. So please avoid lelaki yang ada ciri-ciri tadi. Saya doakan awak bersama dengan seorang lelaki yang mulia dan jaga awak sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau awak nak lagi tips tentang lelaki, tentang perempuan, tentang relationship, tentang jodoh dan doa, jangan lupa untuk tekan button follow.